makan coklat. Saya memang tak pernah lihat sebanyak ini dalam hidup Saya saya. tahu awak sangat baik dan selalu berkongsi dengan kawan-kawan awak. Kenapa saya perlu berkongsi? Awak ada bahagian awak sendiri. Ya, sekurang sesuatu yang sedikit lebih kaya. Ya tidak banyak sedikit searching di atas rumah. Tapi sebenarnya semua part institut prinsipnya juga itu sini kegenerator hujung coklat severin for anak seksun lebih sehat. Oh, ayo. Apa yang sibuk tak mungkin? Jauhkan diri dari saya dan makan gula-gula saya. Segi empat sama. Hebat. Saya dapat isi yang tak lazat. Kau ibarat hebat? Saya sebenarnya manisan. Bolehkah saya masukkan semuanya ke dalam mulut saya sekaligus? Mari kita lihat. Tapi pertama, mari kita susun begini. Multido. Hebat? Wah, sangat keren. Idea yang hebat. Sekarang mari kita lekatkan bersama-sama dan cuba sekali. Idea yang hebat saya ada. Kenapa awak tengok saya macam tu? Oh, lihat. Kita ambil susu dan gelas yang cantik. Tuangkan berbola coklat ke dalam gelas dan tuangkan semuanya dengan susu. Si dark cream disresiat and you did. Anda bersedar. Irama di atas. Koktel, beberapa hiasan, tabur dengan kacang jeli merah, dan tentunya straw. Koktel sudah siap. Pergi dari sini. Begitu sedap. Suka sangat. Idea yang hebat. Baiklah, Hejama. Kan ada sebukit besar coklat di sini. Wah, dengan jatuh. Tolong jangan jatuh. Ayo selamat. Mari ambil satu coklat di sini. Oh, tidak. Semuanya sudah jatuh. Macam mana saya nak makan itu? Shh, jangan ganggu saya. Shh. Baiklah, mari cuba yang lain. Apa? Gula-gula saya telah hancur. Berhenti makan. Itu milik saya. Sedapnya. Tidak. Pergi dari sini. Ada tombol di atas meja. Berhenti. Tidak. Oh, sayang. Dia sudah pergi. Wah, ini satu cabaran. Makanan besar, sederhana dan kecil. Hebatnya. Masanya untuk mula mencuba. Siapa yang akan mula dulu dengan jeli tembikai? Sudah tentu. Cukup untuk saya kerana saya dapat botol yang paling kecil. Oh, ini memalukan. Baiklah, mari kita mulakan. Buka penutupnya. Botol kecil perlu diperah dengan tangan kecil. Haha, betul tak? Dan ia akan... jeli madu sedang keluar. Ia sangat lazat dan ia sangat hebat. Kawan-kawan, ini sangat enak. Sedap. Oh, saya tak boleh berhenti. Tiada apa-apa yang tinggal. Apa itu dalam mulut saya? Biji tembikai? Oh, apa yang harus saya lakukan dengannya? Oh, betul. Saya akan letakkan di dalam pot untuk menanam tembikai. Baiklah, sekarang kita siram sedikit. Bagus. Mari kita lihat apa yang tumbuh di sana. Wah, sebiji tembikai kecil telah tumbuh. Kawan-kawan, lihat betapa cantiknya ia. Ini perlu dikeringkan dengan segera. Ia sangat sedap. Oh ya, sangat baik. Saya suka. Serius, saya terkejut. Lihat, sekarang giliran saya untuk mencoba jeli ini. Buka. Tekan botol itu. Wah, di situ. Sangat keren. Sedap. Ia rasa sedap. Oh, saya perlukan lebih banyak jeli. Sedapnya. Susah nak berhenti makan. Ayo, picit lagi. Oh, sedapnya. Tunggu, mulut saya penuh dengan...
Quentin, apa yang awak buat? Semua biji terbang ke arah saya. Saya perlu keluarkan sekarang. Tetapi sekarang giliran saya untuk mencuba jam ini. Botol ini sangat besar. Tanggalkan penutup dan tekan ke bawah. Ia tidak berfungsi. Botol ini terlalu besar untuk saya. Saya tak boleh picit keluar. Apa patut saya buat? Oh, saya ada idea. Saya ada pancutan dengan saya. Dan sekarang saya hanya perlu memasukkan ke dalam botol. Kemudian jam akan mengalir sendiri. Tengok, kawan-kawan. Hebat, kan? Ia sudah bermula. Ia kelihatan begitu sedap. Oh, tapi susah untuk makan. Tapi saya ada idea lain. Biar saya ambil straw. Ia sangat Baiklah, Miley. bagus. Adakah anda fikir ini? Perkara yang sama? Sudah tentu. Baiklah, tak apa. Saya boleh berkongsi. Saya tak kisah. Sedapnya. Tunggu, Kamu telah apa? merosakkan Apa yang sesuatu. berlaku? Kawan-kawan, berhati-hati. Kami dilumuri jeli tembikai memang kelakar. Saya hanya ada satu mata jam buah oren. Saya juga ada satu. Tetapi ia sangat besar. Walau pada time mana perlu lihat saja marmalat besar milik Chloe. Itu yang bertuah hari ini. Hooray! Saya selalu impikan ini. Quentin, siapa yang pertama? Tetapi jangan sentuh milik saya. Oh, ini saya. Apa bau ini? Dan rasanya. Dan isinya strawberry. Hebat. Oh, ya. Sayang sekali ia habis begitu cepat. Tetap, saya boleh tambah lebih banyak sirap. Kemana ia selalu pergi? Oh, iya. Di sini rupanya. Baiklah. Begitu saja. Tunggu, kenapa ia tidak mengisi? Apa? Apa? Inilah pencurinya. Saya jumpa awak. Ya, Quentin. Apa? Alamak, dapat ditanyakan, Toy. Maaf, Raya. Hai, siwagi sekolah lapar. Akhirnya dari boleh coba marlade. Oh, mangkuk ini jadi memang menarik. tunggu, kembali. Hampir. Satu objek mencurigakan telah dikesan. 1, 2, 3. Oh, maaf, ayah. Hei, ya, hentikan hore. Hei, Kusai. Aku sudah berikan periksa kawan. Ya, ini sangat sedap. Dan sirapnya, wah, saya suka sangat. Sedap sekali. Oh, ya, ini satu rahmat. Chloe, apa yang kamu tengok? Cuba je marmalat kamu segera. Oh, Bagus. Oh, ya. Apa itu? Oh, ayo. Kenapa saya tak boleh gigit ia? Baiklah. Saya perlu fikirkan sesuatu. Oh, betul. Saya boleh jadi mati. Aduh. Oh, barang-barang baik. Saya oke. Saya oke. Sebagaimana kepada Rudiger, dan dia perlu dipecahkan. Baiklah, tak mengapa. Dinamit akan membaikinya. Hey, gunting. Apa? Hey, Selamatkan diri kamu semua lagi. Apa yang kamu buat nih? Dia akan pecahkan marmalade saya. Terima kasih. Saya dilindungi. Didengar dalam sirap. awak okey, Chloe? Wah, hebat. Kita ada bahagian marbling di sini. Sangat sedap. Ya, wah margarin saya. Apa Oh, yang awak Tuan. lakukan? Itu milik saya. Berhenti makan, itu bukan untuk awak. Anda Elsa mendapat bahagian Anda. Ya. Wah, itu yang dia dapat. Kerop. Oh, betapa kecilnya petakis ini. Agak pedas kan? Kita perlu berhati-hati. Tapi Britney ada pick size sederhana. Ia akan lebih pedas. Lihatlah Quentin, dia paling kurang bernasib baik. Dia ada beg kerepek yang besar dan sekarang dia akan memakannya semua seorang diri. Saya tak boleh bayangkan. Sam, anda mulakan. Baiklah, mari kita cuba. Oh, ada serpihan kecil di sini, tapi mungkin ia tak akan begitu pedas. Oh, tak mungkin. Ia betul-betul pedas. Saya tak dapat menahan rasa terbakar. Letusan akan bermula dari mulut saya. Oh,
Saya beringi Mr. Apa seperti nega, tapi waskara saya. Semuanya dalam asap. Dan jika Anda mendapat reaksi itu dari set sip yang begitu kecil, apa yang akan berlaku kepada saya? Saya takut. Oh, tidak. Mari kita coba. Ia menakutkan. Tidak. Oh, saya tak boleh kawal. Oh, Britney, kamu akan bakar saya. Oh, tolong. Semuanya akan terbakar. Britney, hentikan. Saya tak boleh kawal. Saya akan tutup mulut. Dari telinga? Serius? Baiklah. Saya akan bantu awak dengan alat pemadam api ini. Oh, terima kasih. Betulkah? Jadi mula-mula awak cuba bakar saya dan sekarang awak curahkan air ke atas saya? Maaf, Quentin. Namun, sekarang giliran kamu. Hai, baiklah. Sekarang saya tidak nak start. Saya pilih mengubah soalnya. Oh, tidak mungkin. Betapa besarnya set chip ini. Saya harap saya tidak terbakar. Saya sangat takut. Saya benci makanan pedas. Oh, ayo, makanlah. Apa yang akan berlaku kepada Quentin? Tidak mungkin. Saya tak boleh elak. Oh, ia semakin besar sekarang. Ia akan meletup. Tidak, selamatkan diri. Oh, alangkah kecilnya sebahagian hubu-buba. Dan saya semua punya sebagian gula-gula yang purata. Wah. Maksud saya, Wah, ini hidangan jeli pudina terbesar di dunia. Kamu lihat ini? Apa itu? Maaf kawan-kawan. Tapi saya tak sabar nak cuba gula-gula getah saya. Hebat sekali. terima kasih. Ya, sangat sedap sana boleh mengembangkan gelembung. Hebat. Baiklah, tidak ada yang istimewa. Kita pergi. Seterusnya. Tunggu. Boleh saya jadi yang seterusnya? Tolong. Baiklah. Baiklah. Saya lagi pada kau. Terima kasih, Jenny. Sedapnya. Wah, alangkah sedapnya benda ini. Lihat itu. Sejuknya. Sedapnya. Nampaknya saya ada kuasa super baru. Nafas ais. Lihat. Sejuk. Dan semakin sejuk. Ya. Selamatkan saya membeku kerana kesejukan. Saya tak boleh bergerak. Hei, saya rasa saya terlebih kuat. Maaf kawan-kawan.